Assalamualaikum pukul. Hari ni saya restock lagi ais keng goreng di kedai Runcit Siti Fatimah. Jom kita tanya abang tu apa feedback yang menarik untuk ais keng goreng kita. Hari ni saya bersama dengan abang, nama kau apa? Apa Mi? Okey, nak tanya sikit pasal ais keng goreng asli ni. Ada sambutan tak, Bang? Nama dulu macam sila okey, tapi bahaya tidak ada dah orang beli. Ramai lah budak-budak suka. Kalau habis sendiri pun kata tak? Dia bagi ni lah. Rating berapa? Ini tu boleh kira lah. 10 per 10 kau sebenarnya. Dia boleh lah, milik lah. Dia lepas 10. Tengok abang Mi sendiri pun dia kata 9 per 10. Jadi orang mana nak berminat boleh dapatkan ais keng goreng. Oh ya adik, ais keng goreng asli sedap. Sedap.